Bismillahirrahmanirrahim. Baru-baru ini saya sangat teruja apabila melihat sampai 9,000 dekat 10,000 lah pelajar-pelajar tahfiz teknokrat yang membanjiri kawasan Masjid Negara. Dan ini adalah hasil anjuran daripada pemimpin-pemimpin UMNO. Dan sejuk perut ibu yang mengandung, orang kata, kalau melihatkan anak-anak kecil, anak-anak muda ni, bukan sahaja mereka ni hafiz Al-Quran, tetapi mereka juga hebat dalam bidang profession masing-masing. Dan supaya mereka juga adalah masa depan, dan saya teringatlah dekat cousin saya yang memanglah belajar pondok. Nasib baik dapat kerja sekarang, tapi kalau dulu kalau belajar pondok sijil pun tak ada, macam mana dia orang nak kerja. Dan Alhamdulillah kita tengok ia adalah usaha murni yang baik, dan UMNO tidak perlu penunggang agama ataupun menunjuk menjadi satu entiti yang riak, yang bagi tahu kat semua orang yang kami adalah parti orang Islam, parti yang ada nama Islam pun. Tetapi Alhamdulillah kita tengok juga MARA juga telah diberikan dana sebanyak 30 juta supaya dikembangkan lagi lah tahfiz TVET ni. Bukan setakat TVET saja, tapi ada tahfiz sekali, supaya mereka ini, budak-budak ni, dia akan jadi lebih marketable dan mereka boleh berjaya dalam hidup, bukan setakat duniawi tetapi ukhrawi. Siapa tak nak saya pun ada anak-anak 4 orang. Mungkin pilihan di masa akan datang TVET ni bukanlah jadi sebagai pilihan kedua, tetapi boleh menjadi pilihan utama, dan lebih baik juga diselitkan dengan tahfiz bagi anak-anak muda pada masa akan datang. InsyaAllah segala usaha murni yang dilakukan oleh UMNO ini, saya harap kita semua haraplah sentiasalah rahmat Allah, diberikan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya harap rakyat juga nampak juga ini adalah untuk kepentingan anak-anak dan cucu kita. Assalamualaikum.